Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang ke UP Barokah Jannah. Tiap kali sesi ruqyah, niat ana hanya satu. Nak bantu orang mencari ikhtiar melalui cara yang diharuskan dalam Islam. Kisah kali ini datang daripada seorang pesakit yang beberapa minggu menanggung pelbagai simptom yang mengganggu kehidupan seharian. Asalnya, pesakit ini minta datang ke rumah untuk membuat air penawar, air sifar ke atas ramuan-ramuan yang Ana minta. Selepas bacaan ruqyah selesai pada barang-barang yang Ana minta tadi, Ana melihat pesakit itu kegelisahan. Ana minta izin pada waris pesakit untuk scan pesakit. Apa yang Ana dapati adalah hasad dengki tempat kerja dan saka keturunan masih ada dalam jasad pesakit ini melalui reaksi bacaan dan tanda-tanda yang ada pada masa rawatan berjalan. Simptom yang dialami oleh pesakit ini adalah mata dia kabur, kaki terasa berat, bahu rasa macam mencengkang. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dapat melemahkan makhluk dengan bacaan ruqyah secara berperingkat. Sepanjang tempoh ruqyah berlangsung, pesakit menunjukkan tanda-tanda respon yang baik, yang konsisten sehingga akhir rawatan. Alhamdulillah, gangguan tersebut dapat dilemahkan dan dikeluarkan daripada bahu dan kaki pesakit. Untuk memastikan tiada lagi sisa gangguan yang tertinggal, Ana menggunakan kaedah mandi ais bersama ramuan ruqyah. Kaedah ini sangat membantu menstabilkan kembali badan, menyegarkan balik saraf-saraf sebagaimana ikhtiar tambahan untuk memastikan tiada lagi energi negatif atau gangguan yang masih melekat. Setiap ujian yang datangnya ada sebab. Jika anda rasa tidak stabil, terlalu letih tanpa sebab atau mengalami tekanan luar biasa, jangan putus asa, dapatkan ikhtiar yang betul, kembali kepada Allah. Dan jangan tinggalkan amalan perlindungan harian seperti ayat kursi, ayat Al-Baqarah dan zikir pagi petang. Terima kasih kerana menonton. Semoga perkongsian ini memberi manfaat. Jangan lupa like, share, subscribe untuk lebih banyak perkongsian tentang ikhtiar rawatan Islam. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan.